Hello guys, kita sudah masuk ke jalan menuju ke arah Kampung Kaba. Sekarang masih berada di area Sesang, Kampung Sesang. Sebelah kiri itu simpang ke arah Kampung Sesang. Dan di hadapan kita sana ialah Jambatan Sungai Seblak. Jambatan Sungai Seblak. Ini berhampiran Kampung Sesang. Kampung Sesang. Ini Jambatan Sungai Seblak. Jambatan Sesang ini terus sampai ke Pusa, sampai ke Beladin, sampai ke Jambatan Batang Lupar, sampai ke Semarahan dan ke Kuci. Ini Sungai Seblak yang terkenal dengan Bapak Bujang. Kabarnya pernah naik ke jalan raya, kabarnya Pak Bujang itu. Hello guys, ini kawasan berhampiran dengan simpang Kampung Kaba. Jalan pesisir. Ini simpang masuk ke jalan pesisir yang di depan sana itu. Depan sana. Okey, ini masih jalan lama menuju ke jambatan. Slow kan? Belok kibak, mesti signboard dan lagi. Pada ada signboard biru dan. Balori dia belok kibak lagi. Slow. Ini dia simpang Kampung Kaba. Okey, masuk sini. Tuang ni mak lagi kan lagi apa enggak bisa nak ada nak bisa tinggal nama beledi bisa beledi. Ini simpang masuk ke Kampung Kaba. Nanti kita nak jam 4 bukai ambil 2 buah kereta tadi. tadi Dari depan dari belakang. Sekali dia ambil orang banyak. ambil Citek pelitang ni. Okey. berdaun tu jalan tunggu ke Kucing ke jalan baru jalan ke Bintan pada Tahu dawan. Ini dia jalan coastal itu yang dalam pembinaan. Tengok besar jalan itu kan. nak duduk belakang kita. Yang sini dia keluar dari Roban, sebelah sana. Keluar dari Roban. Yang ini keluar dari Roban tadi. Ini jembatan dia temu pada ada jembatan. Dah, yang ini jembatan dah siap. Jembatan Krian. Dah boleh tu jah. Dah. Yang Ini mah. ya, jembatan Krian dah siap. Yalah, orang jalan ke. Ini jalan dari Roban tadi. Maju meruban ni lah. Tahu rutenya. Dah ada. Tu. Tanah mau sawit baru keluar. Yang nak kereta keluar dari dalam ini. Ini belah tanah. Yang mana nasi apa dak dia naik? Apa? Cin. Ada jualnya. Jual. Jual. Cin. Halo, nang. Kamali? Guys, SK Haji Bola Kaba, guys. Itu Padang tempat kita bermain dulu. Masuk kanan. Rumah cermin. Angkat pesai tu ya mata. Ini surau kampung, Masjid Kampung Kaba. Lagi kia kita yang lagi sekolah SK Haji Bola sekolah. Tu mes sekolah aku pergi meet coba. 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 Mesti bubahin tu ada merayai. Dah nyen sekolah dah. Jalan kami. Makanya tu ampuah magang tu coba. Sebenarnya bisa jalan tu. Nak
Ini Kampung Kaba. Kedai Busma. Subo. Ada yang nyapi, ada air disebut. Guys, tak jauh lagi kita ke sana. Dekat Pagai Hijau. Ni kat nang tu area Pagai Hijau. Itu duit madani kemana kedai. Beli Enggak, dua panggil. pikul, dua ite. Belakang tu. Ngali tanah. Belakang 822. Okey. Tu boleh tu belakang 822 tu. Enggak kita. Di sana. Kampung Kaba Sarato. Tengah-tengah Kampung Kaba. Mak ada beri sitik kan dia cakap dek. Kampung Nanti ngok tu ke saya mari batu. Apa tu ya kau? Tu lain mari. Pada Okay. kena ya kau rumah. Kita ke rumah Usu Ya Siah. Usu Ya Siah. Tu kedai? Okey. Rumah Ya Siah. Apu. Buah mengkudu, buah mango. Lebatnya. No. No. Mengkudu. Apa? Biar si buah habis dua tamu tu. Assalamualaikum. Majak kuih. Waalaikumsalam, apa khabar? Sehat? Sehat. Ye, Nama berita Nuan? nak mana? Mana? Pu tinggi ama puang dalam mana dak menua di tau. Apa ke kereta juga saya ha. Dapat Ya ka? kesika aja. Au pio. Saya pakai itu. Bah pian saya dagi ah. Ke nun. Ai besar pai. Au ai besar tu. Tapi ai besar. Atau ai besar. Ah? Sungai. Hello teman-teman. Ini merupakan pemandangan sebahagian Kampung Kaba Sarato. Ini Kampung Kaba sebelah tebing sungai Krian. Kampung Hulu. Itu ada bot. Dulu kawasan ini luas, sekarang sudah dipenuhi oleh pokok nipah. Ini ada pokok dabai. Saya dah tak ingat lagi lah area ini. Ada pokok dabai. Ini ada jalan juga. Ada jalan juga. Boleh dilalui kereta. Cuma masalah dia tak ada tempat apa nama tu berputar, melainkan pusing terus. Melainkan pusing terus. Ni. Oh, ada sungai. Anak sungai. Ini kalbat anak sungai. Kampung Hulu ini. Saya memang dah lama tak pergi sini. Oh, ada jeti. Kita tengok jeti sekejap. Kita tengok jeti. Oh, terus mengarah ke sungai juga. Ada pokok pisang. Ada jantungnya. Ada bot. Okey. Panjang ujung kampung ni. Ini ada rumah burung. Saya tak pastilah siapa punya. Ada rumah burung di kawasan ini. Ini jalan. Saya ingat ni pusing paling hujung kampung ini. Saya ingat.
paling ujung kampung. Pokok nipah, ini bot. Tadi kita tengok sebelah sini. Ini jeti kawasan Padang Apong. Oh, ada banyak pukat di sini. Saya coba meneroka ke ujung. Patah. Aduh. Nasib betul saya tak terperosok. Hayo. Patah. Banyak pukat di sini. Banyak pukat hanyut. Saya cuba pijak. Ini saya ingat sudah berapa puluh tahun sudah saya tidak berpijak di kawasan seperti ini. Ini ada bot nelayan. Ada bot nelayan. Ini jeti terapung. Ini sebagian bot nelayan. Ini pukat hanyut nih, rantau ini. Oh, banyak rantau. Oh, masih banyak bot nelayan macam ini di sini. Sebenarnya saya tak tahulah. Sebelum ini saya ingat tak ada lagi orang kerja ini. Ini banyak rantau, pukat hanyut nih. Ini semua pukat hanyut jarin. Oh, masih banyak. Inilah Sungai Krian di area Kampung Kabar. Sungai Krian di area Kampung Kabar. Jangan sudah terlalu lama saya tak. Berjalan pun saya sudah tidak begitu cergas di sini. Cantik view ini. Hampir sunset. Hampir sunset. Sekarang sudah pukul 5.32 menit. Belum lagi ya. Ini bot nelayan. Oh, banyak di sini ya bot. Masih banyak bot di sini. Oh, saya ingat sudah tidak ada, tapi ini masih banyak bot. Bot orang kampung menangkap ikan, bot nelayan. Hampir sunset sebelah sana. Sungai Semulit dulu. Sunyi sepi di tebing sungai sekarang. Tidak seperti 20 tahun yang lalu. Okey teman-teman, air ini dalam keadaan pasang menuh. Air mudik ke hulu tapi tenang saja rupa dia. Teman-teman. Tenang saja rupa dia. Ini bot nelayan kecil. Ini pukat hanyut bukan ini. Bot nelayan kecil, enjin pump, mau ada enjin pump air. Yang ini pakai enjin speed, otobot. Ini pokok nipah, yang itu buah apong. Yang ini ya, mana buah ini. Nampak, boleh nampak buah batu. Ini dia. Itu dia buah batu. Saya fokus. Ini dia buah apong. Okey, teman-teman. Yang itu sejenis peralatan untuk menangkap udang. Disebut sadak. Dan dalam itu adalah rawai. Sadak dan rawai. Ini sadak ini. Yaitu sadak. Okey. Teruskan ini pelepuk. Ini pelepuk. Ini jalan ke darat sana. Banyak pukat di sini.